Reza. Hilang sana. Dah. So hari ni kita ada event Syndicate Fest. Ni kawan-kawan juga kan. Dah ada kawan. Lain ke sama? Nampak macam lain je. The first classic car yang aku nampak. Kau pernah soal lah apa yang dekat bawah ni. Oh sini geng-geng yang lepak kami. Ini ya geng-geng yang mengejar pemburu. Nakal ni dengan panda ni boleh kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita berada di mana? Sama melewati mall. Ada apa? Kami Ada kami. auto show. Ni. Sekarang Mana Reza? hilang sana. Dah. Cip hilang Cik hilang. So hari ni kita ada event Syndicate Fest di Melawati Mall. So hari ni agak ramai yang datang. So jom kita pusing-pusing tengok apa ada. Tapi yang penting auto show punya cerita kita dah hantar 2 biji. Yang korang tahu ni Riaz punya from Syaki. Ini juga Reza punya, ataupun orang tahu nama dia Red Line daripada Protagonism. So actually ni kawan-kawan juga kan. Macam orang tahu dia kawan. So sekarang ni kita jalan-jalan pusing. Oh kita ada Atta sini. Ayo. Latecomers lah, hujan lebat. Tengok, Lebat. aku baru basuh kereta, kau tengok rim aku. Lain kali jangan basuh. Aku sakit hati kot. Lain kali jangan basuh. Kenapa kau basuh? Ada auto show kan, so kita kena basuh kereta. Tengok sebelum kau masuk tadi dah ada car wash. Ada car wash Daripada atas car wash. Kita jalan. Jom. Betul. Itulah tensi. Abang masuk kategori apa bang? Yaris kan? Kenapa depan lain lah? Bang, lain ke sama? Nampak macam lain je? Ke sama je? Sama tak lupa. Sama tapi tak serupa, faham? Cari apa yang tak Cari apa tak serupa, nombor plate tak serupa lah. Bila colour lah berbeza kan? Colour lah. Toyota Yaris. Oh, sport carbon? Right. Ni mesti korang abang nampak ni abang tensi kita. Cantik juga Yaris kan? Bahkan dia pakai albino. Bahkan dia pakai albino. Abang tensi kita pakai yang standard tapi rasanya dia smoke. Dan dia glow. So, korang minat mana? Komen kat bawah. Dekat sini bukan setakat ada kata modi. The first classic car yang aku nampak. This. All standard. Ada A40, A45. Yang siap model ada white body semua. Ada wing besar, white body, lebar juga kan. Lebar juga. Brother kita ni dah abang nampak Kau nampak dia dekat Tas KL. Brother yang ni dia ada time retro lebar. Pergi. Banyak kosong sikit lah. So, itu geng English. Jom kita tengok kat sini ada apa. Aku nampak ada Satria ABZ Racing. Pada kita ni pun banyak ada dekat Retro Airport juga. Oh, ini tu. Kau pernah tersoal lah apa yang dekat bawah ni? Betul lah, abang tutup. Kau tengok kereta dia. Tengok kereta dia. Mana abang tu? Abang tutup. Okay, so belah sini semua bahagian kami. Belah sana semua bahagian auto show. So sebenarnya kita parking tu pun kat sini geng-geng yang lepak kami. Neo, kita ada abang kaki speed ni. Belakang sana ada geng-geng nakal. Ni semua geng-geng Honda GCG. Sini ada geng-geng lagi tapi tak tahu geng-geng apa. Banyak geng-geng kat audio. Sini banyak geng-geng nakal. Mengikut aku punya pengikut trend sekarang, aku dengar cerita geng-geng nakal ni banyak kena kejar. Ni kereta dia geng. Cuba main sikit. Ni ini ya geng-geng yang mengejar pemburu. Memburu kereta lain. Ni dia nak memburu. Bro is going hunting katanya. Bro is going hunting mencari geng-geng apa? Hobby. Geng-geng 4B tak mampu lah. Dia nak memburu katanya. Kalau aku jumpa kereta ni kat habis aku tepi je. Tepi ya. Dengar itu dia pas sampai
Plus 5 baru, kecil. Ada nak exhaust. Dia punya exhaust ni mengingatkan aku tentang kereta seseorang. Mengingatkan aku tentang kereta seseorang. Macam tu, dia semua sama. Exhaust lebih kurang kecil. Dia reminding me of someone. Bunyi perang. Siapa nama dia? Kereta ni mention dia macam panda. Tahu panda? Kereta dia sebiji. Setup exhaust kecil plus pipe tengah. So nakal ni dengan panda ni boleh kawan. Dia dah boleh kawan, best friend. Placement semua sama. Oh, kena geng-geng klasik lah. Sampai pun kereta ni dan kereta ni. Mana seorang lagi? Mana Preve? Mana Preve? Mana seorang lagi? Situ. tengah pening sekarang ni nak Asal? cari jalan masuk. Tak tahu jalan masuk. Masuk ke highway. Kena masuk lalu highway. Di depannya ada. Boleh pergi. Oh, kau masuk ke berapa biji? 10. Oh. Ya. Kau seorang? Semua kat sana. Semua kat sana. Tu pakai sana. Kita orang dalam. Kepada pengguna kereta, kau suka tak sebelah kuning, sebelah putih? Komen je kat bawah. Suka ke tidak? On tak on? Bagi aku macam style lah. Macam style. Tapi oh, 4x4 pula. So, ni kawan baru kita, Kazizang. Siapa nak masuk, boleh masuk. Oh, stiker reflektif. Siapa nak masuk, boleh masuk. Malu jangan segan. Apa? Petik nama aku. Nampak ada Fitri juga. Baiklah. S50 ni rasa ramai kenal. Umur nak kala goal. Pada belakang goal. Saga. So guys, dekat belah sana dia bising sikit sebab also ada copyright, so dia bising sikit. So kita dapat nak ke sana nak bercakap lah, tapi nanti kita tengok dia punya bagi hadiah dia masuk menang lah. Tapi selebihnya kita kat sini lah, sini senyap sikit. Belah sana cuma lagu, nanti dia copyright. So apa-apa korang standby. Ada orang kena interview. Video lah Saga. Interview bro. Tahu lah, tengah lap-lap tu. Tengah lap-lap tu. Presiden pun tak kena weh. Tengok sikit. Tengok presiden pun tak kena. Saya Macam mana yang tu kena? Tak lap kereta. Ha? Aku tak lap kereta. Akan lap kereta. So dia tak panggil lah. Boleh benam. Tunggu 5 jam, turun 5 jam. Tinggi ni. Pasal ni dia bukan tutup panas tu yang ni. Biar. Baik tu. Macam ni. Fitri, tolong bawa macam ni Fitri. Kami sun. Rek, tambah. Apa ni? Relax bro. Laki draw. Yang ni bagus bagi Kita dia. dulu, 109. Kuat sikit lagi. Lepas ni nak kuat sikit lagi. Habis sakit kepala, gantung semua ada. Biasa dah ni. Marah tu. Event ni best. So apa-apa boleh join event sedikit lah lepas ni. Ada event best of the best. Boleh lah. Laki dua mantap. Barai. Ya guys, itu saja untuk hari ni. Maaf tak ada banyak footage tapi korang layan je. Jumpa nanti, bye.